Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua. Okey, so hari ini 15 hari bulan 5 seperti biasa kalender ekonomi yang terdapat pada hari ini. So, terutamanya di pasaran di US dan juga kita ada banyaklah catalyst pada hari ini, terutamanya initial jobless claim, dan pada belah malam nanti kita ada PPI dan juga ada ucapan daripada Fed Powell. Dan apa yang kita boleh jangkakan pada belah petang sehingga ke malam ini, pasaran akan bergerak secara volatile dan ini adalah normal apabila tibanya hari Khamis sehinggalah hari Jumaat nanti kita akan ada banyak catalyst setiap minggu, setiap bulan sama saja. Okey. Dan yang seterusnya untuk S&P 500. So buat masa kini apa yang kita boleh jangkakan adalah pelabur kekal optimis untuk melabur di dalam pasaran berisiko tinggi iaitu pasaran equity ataupun dinamakan pasaran saham. So hasil daripada perbincangan positif daripada kedua negara pada tempoh hari iaitu daripada US dan juga China yang menyebabkan persepsi pelabur berubah menjadi sentimen daripada sentimen bearish berubah kepada sentimen bullish. Jadi disebabkan oleh itu adanya pelaburan semula di dalam pasaran berisiko tinggi iaitu di dalam pasaran equity dan seterusnya telah menyebabkan kenaikan di dalam indeks saham. Okey, jadi disebabkan oleh itu adanya aliran keluar daripada pasaran-pasaran yang lain dan seterusnya pelabur ataupun institusi kewangan melabur di dalam pasaran equity dan seterusnya menyebabkan kenaikan harga di dalam ataupun kenaikan indeks buat masa kini. Jadi buat masa kini apa yang berlaku, pelabur juga mengambil kesempatan untuk membeli saham pada harga yang lebih murah semasa pasaran dalam keadaan kejatuhan pada tempoh hari. Dan sektor teknologi terutamanya menyokong pergerakan harga indeks pada ketika ini. Jadi kalau kita lihat di dalam heat map ini, kita dapat lihat sektor semiconductor dan juga teknologi, communication, semuanya menyokong pergerakan harga indeks kerana mereka adalah salah satu syarikat yang gergasi dan seterusnya market capitalization mereka juga besar. Walaupun anda dapat lihat di dalam heat map ini kebanyakannya merah berbanding daripada hijau, tetapi syarikat-syarikat gergasi inilah yang menyokong pergerakan harga indeks saham sesebuah negara itu, terutamanya di Amerika Syarikat pada ketika ini. Jadi walaupun adanya kebanyakan, kalau kita lihat sektor-sektor yang lain dalam keadaan kejatuhan, tetapi sektor teknologi dan juga semiconductor menyokong pergerakan harga indeks pada ketika ini. Dan seterusnya Nvidia, kalau kita lihat semalam pun walaupun ada sedikit retracement di dalam S&P 500, tetapi dengan kenaikan harga saham Nvidia telah pun iris semula kejatuhan harga indeks tersebut pada ketika ini dan indeks masih lagi didagangkan dalam keadaan yang positif lah. Okey, dan seterusnya di dalam S&P 500 punya chart kalau kita dapat lihat buat masa kini paras harga juga telah pun penetrate daripada bearish Kumo Cloud, okey, selepas membuat V-shaped recovery pada tempoh hari dan ia juga berada di atas Tenkan-sen dan kita jangkakan ianya akan cuba untuk retest semula major technical resistance di masa yang akan datang. Jadi outlook is still bullish at this time. Pada tempoh hari kejatuhan itu hanyalah bersifat sementara sahaja, reaksi pasaran terhadap berita-berita yang tidak menentu di dalam pasaran. Tetapi pada ketika ini kita dapat lihat Trump, kalau kita lihat ianya menjelajah dunia Arab, ataupun dia pergi ke Arab Saudi, dia pergi ke Qatar, dapat bawa balik pelaburan berbilion-bilion dan di Qatar juga dia telah pun mendapat 1.2 trilion US dollar untuk dibawa balik ke US untuk pelaburan dan ini adalah satu berita yang baik bagi Amerika Syarikat dan seterusnya menyebabkan pelabur masih lagi optimis untuk melabur di dalam pasaran di Amerika Syarikat pada ketika ini. Jadi walaupun daripada sudut global, pasaran tidak menentu disebabkan oleh peperangan dan sebagainya, tapi kita dapat lihat semua ini kemungkinan besar bakal berakhir dan seterusnya akan menyebabkan kenaikan semula di dalam paras harga komoditi, di dalam paras harga equity dan sebagainya yang akan menyokong pergerakan harga indeks untuk ke paras yang lebih positif di masa yang akan datang. Dan yang seterusnya untuk AUD USD dan ini adalah salah satu
pasangan mata wang kita boleh relatekan dengan intermarket analysis dan sebagainya. Jadi daripada sudut pemerhatian, terutamanya di dalam komoditi emas, kalau kita dapat lihat komoditi emas didagangkan rendah, tetapi AUD USD, okay, AUD sebagai mata wang komoditi yang mempunyai kaitan rapat dengan metal, okay. So apa yang berlaku buat masa kini, ianya didagangkan dalam keadaan berdata sejak beberapa minggu lalu dan tiada sebarang pergerakan volatile berlaku di dalam mata wang ini pada ketika ini, sedangkan ianya berkait rapat daripada sudut intermarket di antara pasaran komoditi dan juga mata wang AUD. Tatkala kejatuhan komoditi emas pada ketika ini sedang berlaku, ianya tidak menunjukkan sebarang reaksi negatif kepada mata wang AUD. Jadi inilah yang saya risaukan kerana daripada sudut teknikal menunjukkan ianya didagangkan dalam keadaan mendetak, tetapi daripada sudut intermarket analysis pula menunjukkan di sebaliknya. Jadi intermarket analysis patutnya akan menunjukkan yang pergerakan dia kemungkinan besar akan sama, tetapi pada ketika ini kita nampak tiada sebarang perubahan. Jadi daripada sudut teknikal, ianya lebih cenderung untuk didagangkan dalam keadaan menaik sebenarnya pada ketika ini. Tetapi kalau kita dapat lihat beberapa minggu yang lalu, okay, daripada bulan 5 sehingga bulan April, okay, starting from April until now, okay, it is straight in a range bound, right? And ianya tidak memberi sebarang kesan apabila adanya kejatuhan pasaran komoditi emas, ianya tidak menyebabkan kejatuhan mata wang AUD pada ketika ini. Jadi paras harga juga stay well above dynamic SNR, EMA 21 and 34 days. Technically, it is still in bullish mode, and stochastic RSI also pointing up, and we should expect that the price could trade it to the upside, but in that particular range bound area only. Okay, so it could retest back upper technical resistance, and then it might be traded down again. Alright, so for now I think it is lack of catalyst, so that's why it is traded in a range bound. Alright, so itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini, dan semoga kita jumpa lagi pada esok hari dan juga di masa yang akan datang. Assalamualaikum, sekian, terima kasih dan selamat sore. Bye bye semua.